kami punya prinsip, tangan mereka yang membuang, biarlah tangan mereka yang membersihkan. Pada hari ini kami melaksanakan Perintah Khidmat Masyarakat siri yang kedua. Pada siri yang pertama telah pun dilakukan pada 13 bulan 2 yang lepas, melibatkan 5 pesalah, dan pada hari ini juga melibatkan 5 pesalah. Mengapa kami lakukan dalam bulan Ramadan? Ini kerana Mahkamah yang bersidang pada 23 hari bulan 2 yang lalu telah menetapkan denda dan juga perintah khidmat masyarakat selama 4 jam dan perlu diselesaikan dalam tempoh sebulan daripada tarikh jatuhkan hukum. Jadi bagi menyantuni pesalah Islam, kerana hari ini adalah kita masih dalam bulan Ramadan, kami menyediakan semua pembersihan mereka, kerja mereka di tempat-tempat yang tidak mendatangkan masalah kepada mereka. Dan hari ini melibatkan 5 pesalah, iaitu 4 warga negara dan seorang warga negara India. Dari segi jantina 4 orang lelaki dan seorang wanita. Dan kami dengan anggota-anggota kami akan memantau, dan sebelum dilaksanakan Perintah Khidmat Masyarakat ini, kami telah pun memperolehi persetujuan daripada pesalah-pesalah untuk melaksanakan Perintah Khidmat Masyarakat pada hari ini. Dan kesemua pesalah didapati berada dalam keadaan sihat. Dan kerja-kerja Perintah Khidmat Masyarakat merangkumi sapuan jalan, pembersihan longkang, dan jika telah selesai, kami akan membawa mereka untuk membersihkan atas.